Okey, hai semua. Hari ni kita nak cuba jawab soalan trial bab 8 Biologi Form 4. Okey, so sekarang kita nak cuba tengok soalan Negeri Sembilan 2025. So, rajah 8 menunjukkan pertukaran gas respirasi dalam badan manusia. Okey, pertukaran gas respirasi. Okey. So, kita tengok soalan yang pertama, dia minta kita namakan struktur R dan juga S. Okey. So, kita tengok struktur R. Jadi, struktur R ni kita tahu. Okey, kalau tengok gambar ni, okey, kita tahu ikut bentuk dia, dia adalah alveolus. Okey, kita letak sini alveolus. Alveolus. Okey. Manakala struktur S ni kalau kita tengok, kita zoomkan dekat, dia tunjuk kepada sini. Okey, iaitu ini, kalau kita, ini adalah rupa sel darah merah. Okey, so S tu adalah sel darah merah. Okey. So, kita tuliskan sel darah merah. Okey, so sekarang ni, kita tengok. Terangkan satu ciri penyesuaian R. Okey, ciri penyesuaian R yang membolehkan pertukaran gas berlaku dengan cekap. Okey, R tu adalah alveolus. Okey, apa ciri penyesuaian alveolus yang membolehkan pertukaran gas tu berlaku dengan cekap? So, ada banyak ciri penyesuaian. Okey, salah satunya struktur alveolus ni kita tahu dia sentiasa lembap. Okey, yang kedua dia nipis. Okey, kemudiannya dia terdapat jaringan kapilari darah yang padat. Okey, yang mengelilingi alveolus tu. Okey, boleh pilih mana-mana satu ciri penyesuaian. Okey, kalau saya akan pilih okey, yang mana saya akan tulis di sini. Okey. Okey, R sentiasa lembap. Boleh juga tulis alveolus sentiasa lembap. Okey. So, alasan dia sebab dia dua markah. Okey, untuk memudahkan gas respirasi melarut. Okey, alasan dia kena sesuai dengan dia punya ciri penyesuaian. Kalau kita kata ciri penyesuaian dia lembap, okey, dia punya alasan mesti ada keyword melarut. Okey, memudahkan gas respirasi tu melarut. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Terangkan okey, bagaimana pertukaran gas oksigen berlaku di antara darah dan sel badan berdasarkan konsep tekanan separa gas. So, kita kena terangkan pertukaran gas oksigen antara darah dan sel badan. Okey, bukan darah dan alveolus ya, darah dan sel badan. Okey, dan kena terangkan kita punya alasan tu ikut konsep tekanan separa gas. Okey, kalau kita belajar oksigen, ni darah, okey. Dan ni sel badan kita. Okey, so sini darah. Okey. So, apa yang berlaku adalah darah kita ni dia bawa oksigen. Okey, jadi oksigen ni dia akan meresap keluar melalui kapilari darah ke dalam sel badan. Okey. Sebab kenapa? Okey, sebab kita tahu resapan gas dia berdasarkan tekanan separa. Okey, yang mana resapan gas berlaku daripada kawasan tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah. Okey, kita tahu darah kita ni diangkut lebih banyak oksigen berbanding karbon dioksida. So, tekanan separa oksigen dekat sini tinggi. Dekat dalam darah kita.
Okey, tekanan separa oksigen dalam darah kita ni tinggi, dalam kapilari darah kita. Okey. Manakala, okey, tekanan separa oksigen, okey, manakala sel kita ni dia menjalankan respirasi sel. Bila respirasi sel dia dah guna oksigen, maka oksigen dekat dalam sel kita ni kurang. So tekanan separa oksigen dalam sel kita ni rendah. So sebab itu, okey, oksigen meresap daripada darah ke sel sebab tekanan separa oksigen dekat dalam darah adalah tinggi berbanding sel. Okey, itu penerangan dia. Sekarang macam mana kita nak tulis dekat ruang jawapan ni? So kita boleh tulis yang pertama sekali. Okey, gas oksigen meresap dari kapilari darah ke sel badan. Okey, alasannya sebab tekanan separa oksigen dalam kapilari darah lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen dalam sel badan. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok soalan yang seterusnya. Nyatakan satu cara bagaimana karbon dioksida diangkut dari sel badan ke peparu. So, satu cara karbon dioksida diangkut dari sel badan ke peparu. Okey, so dari sel badan ke peparu kita, macam mana karbon dioksida ni diangkut? So, dia ada 3 cara. Yang pertama melalui ion bikarbonat. Yang kedua, yang mana karbon dioksida tu berpadu dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin ataupun melalui asid karbonik. Okey, tapi saya pilih satu, okey, iaitu melalui karbon dioksida kita tu bertukar jadi ion bikarbonat. Okey. Okey, so akhir sekali kita tengok semasa aktiviti lasak dijalankan tekanan separa gas karbon dioksida meningkat. Okey, di dalam darah. So, dia suruh terangkan kesan, okey, kepada individu akibat peningkatan aras karbon dioksida dalam darah. So, dia nak tanya kesan bila tekanan karbon dioksida tu meningkat. So, kita tahu karbon dioksida ni bila dia meningkat dalam darah kita, dia akan bertukar menjadi asid. Okey, asid karbonik. Okey, sebelum dia jadi ion. Jadi, maksudnya kandungan asid dalam darah kita tu meningkat. So, kita boleh cakap darah kita jadi berasid ataupun kalau lebih formal, nilai pH darah kita menurun. Okey, nilai pH darah menurun. Okey. So, pH yang menurun tu maksudnya darah tu jadi semakin berasid lah. Okey, sebab pH ni dia semakin rendah, semakin berasid, semakin tinggi, semakin beralkali. Okey. So, kemudiannya sebab dia nak 2 markah, so kena bagi lagi satu kesan bila karbon dioksida tu meningkat dalam darah. So, karbon dioksida ni kita nak apa? Kita nak singkirkan. Jadi, kita boleh katakan kadar pernafasan meningkat. Okey. Kadar pernafasan meningkat. Okey, jawapan yang saya berikan ni adalah berdasarkan skema dia. Okey. Dan saya dah upload dah full video. Okey, untuk bab 8 dekat YouTube channel saya. Iaitu BioTutor. Okey, saya sediakan link di ruangan komen. Okey, so boleh tengok dekat YouTube saya. Sekian, terima kasih.